Hello, nama saya Fendi dan ini ialah CEO versus Kad Merah. Dia Audrey, seorang usahawan dan ini Kad Merah, soalan panas realiti dunia bisnes. 2 minit untuk jawab soalan, tiada skrip, tiada edit. Are you ready? Ready. Siapa paling banyak sokong anda semasa mula-mula start bisnes? Kawan baik saya. Next. Pernah tak orang yang anda percaya sabotage anda? Oh, ada. Mesti ada dalam business world. Next. Pernah tak jealous dengan orang makan gaji? Taklah. Saya selalu nak jadi entrepreneur, usahawan. Next. Pernah tak bayar gaji staff tapi tak bayar diri sendiri? Oh, tak pernah. Itu bodoh management. Next. Urus manusia lebih susah daripada urus bisnes. Betul. So, EQ lebih penting daripada having IQ. Next. Pernah tak menyesal mula bisnes? Tak menyesal. Because the manfaat, profit lebih baik. Next. Pernah tak kawan atau partner jadi musuh sebab bisnes? Tak pernah. Because kawan ialah relative. Relative yang close relative lah. Next. Pernah tak terpaksa pilih bayar hutang atau bayar gaji staff? Tak pernah. Next. Pernah tak klien berhutang besar tapi tak bayar? Tak. I pergi chase lah untuk payment. Next. Pernah tak pinjam duit untuk selamatkan bisnes? Tak pernah juga. Because management agak baik. Next. Pernah tak akaun syarikat hampir kosong? Tak juga. Next. Bila bisnes jatuh, kawan hilang, keluarga pun hilang. Tak. Ini mestilah, menceburi dalam bisnes mesti ada ada skill lah yang tinggi kan. Next. Dunia bisnes memang kejam. Tak agree. Ada yang baik hati, ada orang yang akan menolong kami. Next. Pernah tak mengamuk depan klien sebab nak minta payment? Tak juga. Tak juga. Okey, masa telah tamat, Miss Audrey. Sekarang anda diberikan 30 saat untuk introduction diri sendiri dan bagi kata-kata semangat kepada penonton. Saya ni Audrey, saya ni usahawan dah 20 tahun lebih, menceburi dalam beberapa bidang seperti education, advertising film, dalam trading. Saya nak encourage lah usahawan yang baru, mestilah bekerja keras, mesti adalah build connection, pandai build connection, learn lah EQ, bukan IQ saja tak berguna. Kalau nak advice, nantilah you tanya I. Okay, thank you, Miss Audrey. Okay.